Apa yang membuatkan eagle down kat K? Eagle down dengan tapi eagle tu dia sentiasa up. Dia tak ada down. Kalau dia down pun kau akan rasa dia up juga. Kau akan nampak dia macam up. Jaranglah kau nak nampak eagle tu down. Tapi jarang orang concern dengan eagle. Orang biasa nak kutuk-kutuk eagle je. Orang nak play victim je dengan eagle. Rasa macam eagle tu paling jahat. Rasa dirinya dipergunakan, diperkotak-katikkan. Dan eagle sentiasa menjadi mangsa. Okey je, eagle tu tak ada masalah menjadi mangsa. Bila Kak Ki suruh eagle tu beli buku purple, tak nak. Eagle tak nak beli buku purple. Kita tak tahu nak buat apa. Oh, cahaya kat sini on point. Kat sini je lah on point. Dalam depan sikit dah tak ada point dah. Hari ni justice je. Cahaya memberi justice kepada diriku. Eagle down sekejap je. Eagle down lama, tapi eagle tu tidak nampak down. Dan perlahan-lahan eagle tu akan jauh daripada diri you. Dan perlahan-lahan eagle tu akan jauh daripada semua orang. Dan perlahan-lahan eagle tu pun rasa sangat lost. Makin lama you akan dengar makin sikit perkataan yang keluar daripada mulut eagle tu. Dan makin kurang dia berkomunikasi dengan manusia lain. Sebab eagle memang down. Dia down, dia tak up. Tapi orang akan nampak dia down. Orang akan nampak dia down. Orang akan nampak dia up. Orang tak akan nampak dia down. Macam mana nak upkan semangat eagle? Kau buat macam ni. Lepas tu kau jalan sekeliling dia. Lepas tu kau kipas. Kau kipas eagle tu. Lepas tu kau nyanyi, Om bara eagle. Macam tu. Lepas tu kau tengok eagle tu tiba dia akan up. Dia akan up kan. Lepas tu dia keluar kepak. Lepas dia keluar kepak, dia syung. Macam tu. Lepas tu dia berlari ke sana sini. Mencari dirinya yang hilang. Lepas tu nanti adalah swan kat bawah tu. Quack macam tu. Turun. Lepas tu eagle tu akan memandang rendah je pada swan. Kau siapa untuk memandang aku? Kau di bawah, hanya duduk di bawah saja. Aku akan terus terbang tinggi. Macam tu. Boleh tak macam tu? Boleh. Kaki kelakar mana ada. Kak ni serius orang. Tak nampak ke? I all is so serious. Nampak tak mataku? Bersinar-sinar. Nampak tak kesi? Ya Allah, cahaya on point sini Anis. Sini je on point. Nak tanya boleh ke? Tak boleh. Nak tanya tak boleh. Nak puji boleh. Sebelum kita nak tanya apa-apa ke orang, kita kena puji dulu. Acik, saya nak tanya tapi saya nak puji dululah. Acik punya subang ni cantik betul, letup macam bunga kat depan rumah saya. Nanti kalau saya jumpa Acik, saya siram. Tapi kalau kau jumpa Acik K, kau jangan panggil Acik K, kau panggil Kak K. Kau jumpa Acik K, aku tak nak pandang. Aku buat tak dengar je. Kau jumpa Kak, kalau kau panggil Kak K, lebih jauh Kak K pandang. Kalau kau cakap adik K, lagi Kak K pandang. Sebelum kau cakap dalam hati, kau cakap Kak K dah pandang. Zas. Macam tu.